apakah pace paling mudah korang kena lari? Kalau nak sustain pace tu yang agak lama, korang tak nak terbengah-bengah, paling mudah adalah pace yang korang boleh bercakap. Kata mudahnya adalah pace easy run. Easy run ni kalau korang berlari dalam zone heart rate, intensity zone, dia dalam zone 1, zone 2. Zone 3 tu adalah sikit-sikit. Kalau kau join dalam mouth training, zone 3 tu consider dalam easy run lah. Pace boleh bercakap ni kalau by effort, korang tak terbengah-bengah. Kalau nak habiskan satu statement tu kan, korang boleh habiskan dalam satu nafas. Itulah dinamakan easy run. So macam aku kali ni, aku punya pace dalam pace 7.30 ke pace 8. Ini adalah pace recovery run. Bermakna inilah pace aku rasa selesa. Yalah tu kalau ada bukit terbengah sikit lah. Tapi kalau flat road, kau rasa tenang, kau rasa boleh cakap panjang. Itu dah namakan easy run. So kalau kau maintain pace ni kau boleh sustain untuk long run dalam jarak yang panjang, tak penat, tak bengah. So selalulah buat easy run. Lagi-lagi kalau korang nak build up korang punya base training, rajin-rajin dah perbanyakkanlah easy run. Buat je dalam 30 minit, 40 minit. Seminggu tu dalam 3-4 kali pun dah okey. Itu je lah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi next video. Aku Bro Yan, bye bye.